Nak tahu tak cara turutan sebenar solat rawatib ketika musafir? Ini step by step dia. Kalau jamak zuhur dengan asar, sama ada takdim ataupun takhir. Yang pertama, solat sunat qabliyah zuhur. Yang kedua, solat fardu zuhur. Yang ketiga, solat fardu asar. Keempat, solat sunat ba'diyah zuhur. Yang kelima, solat sunat qabliyah asar. Kalau jamak maghrib dengan isyak, sama ada takdim ataupun takhir pula. Pertama, solat fardu maghrib. Kedua, solat fardu isyak. Ketiga, solat sunat ba'diyah maghrib. Keempat, solat sunat qabliyah isyak. Kelima, solat sunat ba'diyah isyak. Dan yang keenam, solat sunat witir. Jadi, walaupun ini solat sunat, kita kena ingat bahawa solat sunat adalah untuk menampung solat fardu kita yang tak sempurna. Jadi, rugi kalau kita tak buat. Lebih-lebih lagi solat sunat subuh. Jadi, jangan tinggal sama ada kita musafir ataupun tak. Semoga Allah berikan kekuatan kepada kita semua. Amin. Dulu keliru, sekarang dah tahu.